Ambo gaji sebut, ambo kata ambo duduk Mesir. Satu daripada mata pencarian orang Mesir ialah jual rupuk. Kerana di sana orang pergi sendiri kambing beli atas bumbung dia, atas bumbung rumah dia pergi kambing untuk minum susu. Di sana nak minum susu tin payah. Susu tin ni kena pergi klinik. Orang semua minum susu fresh, susu peruh. Nak boleh susu peruh ni kena ada makan rupuk. Jadi ada orang yang jual rupuk. Kalau tidak Ramadan ni makan macam biasa lah, makan macam orang kapur nak hudu-hudu. Tapi dalam hari Ramadan, ambo tengok sendiri orang jual rupuk dekat Al-Malkus Saleh. Nya pakai jubah comel, pakai bawa sebeh, pakai serban macam Syekh Azhar. Allah kata tu. Budak-budak petang ni dia ada fanus Ramadan, ada pelita kecil. Pelita dia buat daripada kertas gitu. Dalam tu ada lilin apa sekali. Malam-malam duduk jalan bawa. Nampak keindahan Ramadan. Bawa tuanya berjubah, serban, bawa serban, belan-belan jual rupuk dan serban, comelnya bersugi, menyuk mulut apa semua sekali. Kita sini tak berapa jelas. Tak apalah. Yang penting pada Ramadan mujur tu yang hidup kita.